Seandainya manusianya ia ikut neraka lagi ia ke gatian mana? Laginya standar ia. Nah, yang tamang juga. Orang ia ke gatian macam dia buat kan? Hawa ke kaya macam susah kita ngomong kan? Ya kan? Dia bilang, pula pada kau pula long pula kau long nak dengar lah. Lalu dari video tengah malam yang pun lebih je. Munyo lagi nyantai ibadat kan teman juga. Munyo you semayang tahajud bedah sebelum subuh sehingga hai munyo minta rezeki. Ya si ju si awak jaga ju awak mumang nah. Tu lagi nyantai ibadat. Teman juga insya-Allah. Tapi hai dem bergalak ke juga, baik galak tak, baik galak lagi ukuran juga ju. Galak kepeng InsyaAllah. Dua juga. Pakai kerja haruk, janganlah. Imam Syafi'i yang paling orang dekat dengan Allah, sayang oleh Allah, yang paling good akhlak. Yang paling selamat di akhirat, yang paling good akhlak. Nyai ganyan asaina ilmu bicara akhlak. Nyan habis lain hawa. Nikmati. Nikmat tak saya dengan bah akhlak. Pulang yang golong gedepu. Ingin lebih sempurna kadang je dah lebih sempurna long gitu main dah baru long nyan de bawa. Munyo tulisan tentang akhlak ada je masa tubuh banding mata. Pada dengar ilmu tentang akhlak ada je bangsa bawah tubuh punyung. Nikmat dah. Ni tanya kembang akhlak dia dah ber. Nah nikmat nah. Nikmat dia dah ber sapu nak mangat nak kan. Uji betul kita. Ni nak tilat baju mengkarat. Ya kan? Itu mangat taro nam sebu baik ni jali. Numpah leh ju popole. Ya juga aku jali, budak kaya aku jali. Hai nikmat ilmu pun nikmat kan. Pajrat. Tapi anda tahu hargai dia. Apakah yang penting di ilmunya. Nah, le. Kata yang bayi Imam Syafi'i, siapa lagi yang dah jawab ke Imam Syafi'i jawab si. Dia Imam Syafi'i nak penting ilmu, penting dah. Tengok yang dia jawab. Tapi Imam Syafi'i tabuh kalimat hadis hana gedepu makna yang kalimatnya bahasa nanggro lain gemerantau. Wi amita secret kalimatnya makna ji. Yang kenyan pentingnya pengorbanan karena pakai ubud pengorbanan yang gemerantau. Geling ke nanggro je ya serta ada yang ubud kira. Mentang raya yang gerempa je. Dari mana? Mana ribut. Mana ada tahu jauh lain ni. Ya baru dah minta ilmu. Mana halangan. Penting dah. Mapakah hanan dia halangan tuan. Tanda rasa je beda. Turi ilmunya beda.